Ni nampak ni kalis air. Kalau tak percaya, aku buka dekat dalam ni. Dia basah kat luar, lepas tu nanti dia kering lah. Kat dalam ni. Selamat kau punya barang tak basah. Posh bag boleh, jadi sling bag pun boleh, style macam mak rempit pun boleh. Ni bag daripada Sniper. Aku nak bagi tahu kat engkau, bag ni memang bagus gila. Sebab dekat depan ni kan, atas ni kompartmen dia besar. Kau boleh letak macam-macam. Kau punya barang, kau punya tablet, macam-macam lah kau boleh letak. Lepas tu kau tak cukup juga barang kau letak dekat depan ni. Depan ni pun ada kompartmen juga. Kau letaklah barang-barang kau, makeup ke, apa ke kan, lighter ke. Belakang ni kau tak cukup juga. Ada juga lagi kompartmen besar. Memang ada 3 kompartmen dan besar. Kau boleh letak. Dalam ni pun ada 2. Ada 2. Jadi kau boleh letak macam-macam. Cuma kau jangan letak dosa kau je. Dosa kau memang tak muat dekat dalam ni. Zip pula. Kau tengok ni zip dia. Kau boleh buka tutup. Yang selalu komplain pasal zip tu, kau pakailah bag ni. Lepas tu satu lagi aku nak beritahu kat engkau, bagusnya bag ni sebab dia kalis air. So kalau kau bawa kat luar, naik motor ride ataupun kau jalan-jalan pergi Mid Valley, lepas tu tiba-tiba hujan, renyai, kau tak payah risaulah barang kau. Memang safety, memang tak basah kat dalam ni. Nampak ni. Bag ni lelaki dengan perempuan boleh pakai ke? Ya, lelaki dengan perempuan boleh pakai. As long as kau manusia yang jenis letak barang bersepah tu, kau boleh pakai bag ni. Kau letak je barang-barang kau dekat dalam ni. Besar pun besar. Macam aku ambil size L. Mana kau nak dapat ni? Kat bawah ni. Bukan bawah tu, bawah ni, link ni.